Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali malah kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnianya, keberkatan dan rahmat diberikan pada kita pada pagi ini. Sama-sama kita baru saja selesai menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah dan seterusnya kita dalam satu majlis, satu program yang sedang kami adakan sekarang ini, dan hari ini merupakan hari yang terakhir penganjuran program Mu'allaf Sharing Tours, yang mana program ini mula diadakan di negeri Pulau Pinang pada tahun 2019. Kemudian kami kembangkan program ini ke beberapa buah negeri, termasuklah di Perlis, di Kedah, di Kelantan, di Terengganu, di Kuala Lumpur. Dan kali pertama kami adakan program ini di Labuan Wilayah Persekutuan tahun lepas, dan sekarang ini dalam usaha untuk mengadakan program ini di Putrajaya Wilayah Persekutuan. Izinkan saya perkenalkan diri, Muhammad Nur Azli Stanley, pengerusi Pertubuhan Jaringan Mu'allaf Malaysia selaku penganjur siri kembara dakwah perkongsian mu'allaf yang terbesar di Malaysia. Dan di atas kesempatan ini juga saya mewakili seluruh ahli jawatan kuasa Pertubuhan Jaringan Mu'allaf Malaysia, juga sahabat baik saya, saudara Amin Tan, yang menguruskan program seluruh Pantai Timur di Kelantan dan juga Terengganu. Ucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh staf kepimpinan Surau Ar-Rawdah Tamam Sekutu ini atas kesudian menerima kami ini sebagai tetamu tuan-tuan dan puan pada pagi ini. Dan kalau tak silap saya, ini kali yang kedua Surau Ar-Rawdah menjadi tuan rumah dalam penganjuran Mu'allaf Sharing Tours negeri Terengganu di daerah Dungun. Kali pertamanya tahun lepas sahabat saya saudara Amin Tan hadir bersama dengan tuan-tuan dan puan, dan alhamdulillah pada tahun ini saya berpeluang untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan. Dan juga terima kasih tidak terhingga kami kepada Jaid Jabatan Ahli Waris Agama Terengganu atas segala sokongan yang telah diberikan kepada kami sejak tahun 2019 lagi. Program di Terengganu ini kami mula adakan pada tahun 2019, kemudian kami bermula di daerah Besut, kemudian kami kembangkan ke beberapa buah daerah, dan seterusnya pada tahun 2024 kami melengkapkan jelajah seluruh Terengganu, dan juga pihak Jaid telah memudahkan segala urusan permohonan tauliah dan sebagainya. Baik tuan-tuan dan puan, sebelum kita nak mula bicara pada pagi ini, insya-Allah saya tidak akan ambil masa yang panjang. Izinkan saya juga untuk berkongsi sedikit apa itu Mu'allaf Sharing Tours dan kenapa kami adakan program ini. Yang pertamanya, melalui Pertubuhan Jaringan Mu'allaf Malaysia ni kami mengambil satu usaha, satu inisiatif untuk membawakan kisah-kisah penghijrahan. Bagaimana asalnya seorang yang bukan beragama Islam, apa yang menyebabkan seseorang itu ingin memeluk agama Islam. Kami nak berkongsi perjalanan hijrah tersebut. Bagaimana kehidupan kami satu ketika dulu, bagaimana amalan kami, bagaimana kepercayaan kami. Dalam masa yang sama kami juga nak berkongsi sedikit sebanyak pandangan kami daripada kaca mata kami sebagai seorang bukan Islam terhadap masyarakat Islam itu sendiri, ataupun apakah kefahaman kami terhadap agama Islam itu sendiri. Mungkin ada benda yang kami suka, mungkin ada benda yang kami tak berapa suka. Sikit sebanyak kami nak berkongsi pengalaman tersebut dengan tuan-tuan dan puan dalam usaha kami untuk memberi gambaran kepada masyarakat Islam, terutamanya mereka yang lahir Islam, kita kata orang Melayu lah, kan, orang Melayu, nak beri gambaran kepada orang Melayu bagaimana cara hidup seorang non-Muslim. Jadi kita hari ini, masyarakat non-Muslim ni dia ada di keliling kita. Mungkin banyak, mungkin sikit lah, kan. Jadi kita sikit sebanyak kita nak memahami bagaimana pandangan mereka terhadap kita dan sebagainya, dan kita juga nak tahu bagaimana dia menjalani kehidupan dia sikit sebanyak untuk kita faham tentang diri dia. Dan yang keduanya tuan-tuan dan puan, kita semua tahu bahawa hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, manusia tidak akan dapat petunjuk. Jadi kita juga nak memahami apakah bentuk-bentuk hidayah Allah Subhanahu Wa Taala yang mendekati seseorang. Apakah ciri-cirinya? Pada ketika bila sebenarnya hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ini mendekati seseorang. Setiap kami yang memeluk agama Islam ni ada perjalanan hijrah masing-masing. Ada sejarah dia masing-masing, di mana berlakunya peristiwa-peristiwa tertentu sepanjang hidup kami sebelum kami menoktakan untuk
mengucapkan kalimah syahadah. Jadi kita dalam perkongsian ini juga sikit sebanyak akan didedahkan pada tuan-tuan dan puan apakah ciri-ciri ataupun bentuk hidayah Allah Subhanahu Wa Taala yang mendekati seseorang. Dan yang ketiganya tuan-tuan dan puan, hadirnya saya di sini dan juga sahabat saya sekarang ni saudara Amin Tan berada di Surau Kubur, Gong Pasir. Tak jauh dari sini dalam 7 minit. Hadirnya kami melalui program-program yang kami anjurkan ini sebenarnya bukan datang nak mengajar tuan-tuan dan puan. Saya sendiri pun diperkenalkan sebagai nama Bro Azli ataupun Brother Azli. Bukannya Ustaz Azli. Kita jauh lagi nak jadi Ustaz ni. Tapi datang ni sebenarnya bukan mengajar, tapi kita datang nak mengajak. Nak mengajak umat Islam kita ni ada satu semangat, kemahuan, keinginan yang tinggi. Bagaimana agama yang mulia ini kita boleh kongsi, kita boleh bersama-sama share dengan mereka yang bukan beragama Islam. Bagaimana kita boleh berperanan dalam menyampaikan risalah Islam ini kepada mereka yang bukan beragama Islam. Jadi itulah hasrat kami sebenarnya. Tujuan kami mengadakan program ini dalam bentuk kebara dakwah jelajah sesebuah negeri. Saya sebenarnya baru selesai program di Kuala Lumpur 16 hari bulan sehingga 20 hari bulan Julai. Sebelum 21 tu turun ke Dungun sampailah hari ini balik semula ke pangkuan keluarga. Lepas tu 20 hari bulan nanti, bulan 8 nanti kami sambung program di Kota Baru, di Bacok, Kota Baru dan Tumpat selama 2 minggu sebelum pulang balik bersama keluarga. Kemudian pertengahan bulan, tak sampai pertengahan lah, mungkin adalah 9 hari bulan 9 nanti kami akan ke Kertih, datang balik ke sini. Kertih pula turun Kertih dan juga Kemaman. Dan itu merupakan program terakhir kami di Pantai Timur bulan 10 nanti, dan menutup tirai jelajah kami di Pantai Timur bermula daripada bulan 1 hari itu, bulan Januari sampai bulan 10. Maknanya 10 bulan lah kita jelajah dan sebagainya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sikit sebanyak tentang diri saya. Saya ni datang daripada Pulau Pinang, menetap di Pulau Pinang, berkahwin, berkeluarga di negeri Pulau Pinang. Saya membesar di negeri Pulau Pinang ni seawal usia 1 tahun, umur saya 1 tahun. Maknanya saya tak lahir di Pulau Pinang. Saya lahir ni di Sandakan, Sabah. Jauh lah di Sandakan, Sabah. Tapi saya bukan orang Sabah. Tuan-tuan tengok muka saya pun tahu kan, saya bukan orang Sabah. Jadi saya ni sebenarnya lahir Sabah sebab ayah saya ni ada urusan kerja. Dibawanya ibu dan juga abang-abang saya menetap di Sandakan, Sabah selama 2 atau 3 tahun. Dan kemudian saya pun terlahir di Sabah. Lepas lahir ni, urusan kerja ayah saya ni pun selesai, maka pulang ke Pulau Pinang dan saya ni membesar di negeri Pulau Pinang. Dulu ni pada peringkat mula usia 1 tahun sehingga 4 tahun ni, banyaknya saya ni di sekitar Tanjung Bunga, Tanjung Tokong, Gurney Drive, Kelawai Road, Kokok lah kalau tuan-tuan biasa dengan Pulau Pinang ni. Dan kemudian umur saya lebih kurang 5 tahun kami berpindah ke sebuah kampung yang mana kampung ni dia tak ada nama kampung. Dia ada nama kampung ni adalah nama jalan. Dia panggil Jalan Gemas. Orang tak panggil Kampung Gemas dah. Dia nama jalan ini adalah kampung tersebut. Dia tu Jalan Gemas. Sangat berdekatan dengan rumah Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Tuan-tuan pergi Pulau Pinang, dan kalau dah sampai rumah Allahyarham Tan Sri P. Ramlee tu, tak jauh dah dengan rumah saya dulu ni. Lebih kurang dalam 200 meter saja. Dan ada benda yang istimewa, boleh cuba-cuba kalau tuan-tuan pergi Pulau Pinang. Dan di sinilah saya mula membesar, dengan erti kata lain, ada kawan-kawan, kenal kawan-kawan dan sebagainya. Dan kampung ni lebih kurang penduduk dia antara 70% ke 80% ni di kalangan masyarakat Islam. Lebih kurang 70% lah, saya nampak 70%. Lebih kurang penduduk keseluruhan di kampung tersebut adalah orang Islam. Selebihnya ada masyarakat yang bukan Islam yang lain, ada India, ada Cina dan sebagainya. Dan rumah saya dulu ni berada di tengah-tengah kejiranan orang Melayu. Rumah saya tengah-tengah dan kejiranan saya, keliling saya ni rumah-rumah orang Melayu. Ada satu saja rumah orang India di belakang ni, tapi dia ni orang kaya. Dia bina tembok yang tinggi, kita tak nampak rumah dia, nampak bumbung dia je. Tapi kalau nak berurusan dengan dia, kena jauh sikit dalam perjalanan. Tapi dia seorang yang sangat baik. Seorang India yang sangat baik. Kurang sikit berurusan dengan dia, sebab rumah dia ni pintu pagar depan tu jauh sikit. Jadi kita
jarang pergilah. Jadi saya ni banyak dengan kejiranan orang Melayu dan di sinilah saya mula membesar, mengenali antara satu sama lain. Hubungan kekeluargaan kami di kampung tersebut sama ada Islam ataupun tidak sangat erat, sangat akrab. Tidak pernah timbul isu-isu perkara berkait dengan agama ke, bangsa ke, perkara berkait dengan warna kulit ke, keturunan dan sebagainya, tak pernah timbul langsung. Dan saya dulu ni membesar dalam suasana, kami kanak-kanak, kita ni budak-budak dulu ni membesar dalam satu suasana bagaikan adik-beradik, di mana kalau kita contoh main bersukan, main bola contohlah, dan bila ada kawan kita yang beli air minuman, satu bungkus air ni, air kat tepi, satu bungkus air letak satu straw, kan? Satu straw ni 3-4 mulut boleh masuk. Mulut India masuk, mulut Cina masuk, mulut Melayu pun masuk. Hak Melayu ni tak pernah tanya pula Cina tu semalam mau ada makan benda tu, kan? Tak pernah tanya pun. Dan kalau kita makan nasi, kadang-kadang ni kita beli satu bungkus nasi tambah. Biasalah Pulau Pinang nasi kandang kan, kuah taruh atas, kan? Kuah semua masuk dalam tu, bungkus sekali, buka ni makan, 3-4 tangan masuk sekali makan, warna-warni tangannya. Jadi ini suasana saya dulu ni dibesarkan di persekitaran di mana tidak ada langsung perbezaan bangsa, agama dan sebagainya. Dan saya berbangsa India beragama Kristian. Dulu ni berbangsa India beragama Kristian. Di kampung tersebut ada kawan-kawan yang berbangsa India beragama Hindu. Ada juga kawan-kawan yang berbangsa Cina beragama Buddha, dan juga ada juga yang beragama Kristian dan sebagainya. Dan apabila meningkat usia dewasa 5, 6, 7 tahun dan sebagainya, mak dengan ayah saya ni mula memupuk, bimbing anak-anak lah. Saya ni anak bongsu daripada 3 beradik. Jadi maknanya saya ada 2 orang abang. Maka bimbing kami, didik kami ni ke arah keagamaan. Maka kami ni setiap hari Minggu, hari Ahad, kami akan pergi ke gereja. Bermula duduk di kampung Jalan Kemas tu, kita akan bergerak ke gereja setiap hari Ahad. Kadang-kadang seminggu sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali. Tapi kebiasaannya seminggu sekali lah. Seminggu sekali kita akan menyusuri jalan-jalan kampung ni dan menuju ke gereja. Lebih kurang 1.5 ataupun 2 kilometer perjalanan, berjalan kaki. Sebab saya ni dulu nak kata miskin tu tak, sebab ada orang yang lagi miskin, susah daripada saya ni. Tapi kami kategori orang susah. Ayah saya ni tak ada kenderaan, tak ada rumah, itu pun kami sewa sebenarnya di kampung tersebut. Dan rutin setiap minggu pergi ke gereja dan sebagainya. Dan bila usia semakin meningkat, 8 tahun, 9 tahun, biasalah budak-budak kan, kanak-kanak, dia mula ada satu perasaan ingin tahu. Dia nak tahu banyak benda. Dia ingin belajar banyak benda sebab kita mula sedang berkembang, akal kita ni mula sedang berkembang dan sebagainya. Dan antara perkara yang saya ingin tahu masa tu adalah bagaimana kawan-kawan saya ni dia menjalani ibadah dia, sembahyang dia. Sebab saya rasa seronok saya pergi ke gereja. Setiap minggu saya pergi gereja. Gereja ni dia lain sikit lah daripada masjid ni. Masjid ni kita datang solat, kita balik kan. Gereja ni dia panjang. Dia punya sesi dia panjang. Kadang-kadang 4 jam, kadang-kadang 3 jam, 4 jam. Jadi ada pelbagai. Dia ada menyanyi dia ada doa dia ada khutbah dia, ada munajat dia, macam-macam lah. Jadi saya masa tu mula excited. Macam ada juga aktiviti luaran. Ada aktiviti luaran lain. Dan saya ingin tahu macam mana kawan-kawan lain dia orang menjalani ibadah dia orang. Jadi saya pernah bertanya dengan sahabat saya seorang yang beragama Hindu. Saya tanya dia, kamu pergi kuil 1 minggu berapa kali? Dia pun kata saya, tak ada, kita ni minggu-minggu pergi, tak ada. Jarang-jarang juga kita pergi ni. Dia kata saya ni dalam 2 minggu, 3 minggu gitu lah. Lepas tu dia kata, satu lagi dia kata, kalau ada upacara tertentu kita pergi. Kalau tak ada upacara tak pergi. Jadi maknanya saya pun mula fikir, kata, lebih kurang macam saya juga lah. Saya pun seminggu sekali baru pergi gereja, kadang-kadang dia jadi 2 minggu sekali. Maknanya jarang-jarang jugalah pergi ke rumah ibadah ni. Lebih kurang macam dia juga. Dan bila saya berjumpa dengan kawan yang beragama Buddha, dan kita tanya dia pula, berapa kali dia ni pergi ke tokoh dia sembahyang dalam seminggu sekali ni. Dia kata dia lagi jauh. Dia ni sebulan sekali, mungkin 2 bulan sekali. Dia kata ada upacara tertentu baru dia pergi, tak ada dia tak pergi. Dan maknanya di kalangan kami ni, yang bukan beragama Islam ni, kami ni jarang-jarang pergi ke rumah ibadah. Rumah ibadah ni bukan satu benda yang kita selalu pergi, tak ada. Maknanya ada upacara tertentu, ada
perayaan tertentu ke, ada upacara keagamaan tertentu ke, baru pergi. Kalau tidak, tak pergi. Tapi Kristian ini dia lain. Kristian ini dia menuntut penganut. Jadi setiap minggu pergi ke gereja. Seminggu sekali datanglah ke gereja. Dia mengajak penganut dia datang ke gereja. Dan mungkin ada persoalan. Kalau dah jarang-jarang pergi ke rumah ibadah, semayangnya macam mana? Macam mana orang non-Muslim ni dia semayang? Kami ni tuan-tuan dan puan, banyaknya semayang di rumah. Di rumah. Macam saya ni, di rumah saya ni, mak ayah saya ni sediakan satu sudut di rumah, satu tempat khusus untuk semayang. Tempat tu kita tak lagi lepak-lepak situ. Mana tempat yang suci lah, kita kena jaga bagi bersih elok apa semua. Dan di situlah tempat kami semayang. Dan dia sebenarnya tak ada ritual, tak ada kita buat benda-benda ritual ke apa, tak ada. Dia lebih kepada berdoa, bermunajat. Kita pergi berdiri depan tu, sama ada kita nak berlutut ke, kita berdiri ke, kita berdoa lah, berdoa, bermunajat dan sebagainya. Dan itulah di setiap di rumah saya ni dulu ni disediakan tempat untuk kami ni menunaikan semayang. Apa yang ada kat situ? Dekat situ macam mak ayah saya ni, dia letak gambar Jesus sebagai Tuhan. Jesus sebagai Tuhan, orang Kristian dia letak gambar Jesus, dia letaknya salib. Satu salib sebagai lambang orang Kristian, dinyalakan lilin dan sebagainya. Dan itulah tempat untuk kami ni bermunajat, berdoa dan sebagainya. Bila saya pergi ke rumah kawan saya yang beragama Hindu, di rumah dia pun ada juga satu sudut di rumah dia ni tempat untuk dia nak semayang. Maka adalah gambar Tuhan dia, diletaknya bunga dan sebagainya, dinyalakan api, menggunakan minyak tanah dan sebagainya. Dan di situlah dia berdoa dan bermunajat. Ada urusan tertentu di kuil, dia pergi. Kalau tak ada, semayangnya di rumah. Dan bila saya pergi ke rumah kawan saya yang beragama Buddha, dia pun sama juga. Di rumah dia ni ada satu tempat, satu sudut. Dia letaknya gambar patung berhala yang dia percaya sebagai Tuhan dia sebagainya. Dia letaknya buah-buahan, dia letaknya colok. Lepas tu sama juga dinyalakan api dan sebagainya menggunakan minyak tanah. Dan dalam satu ketika tuan-tuan dan puan, bila saya mula perhati semua ni, saya dapati di kalangan kami ni hampir sama kami ni semua. Apa yang samanya? Yang pertama, di kalangan kami yang bukan agama Islam ni, jarang-jarang kita pergi ke rumah ibadah. Jadi rumah ibadah ni bukan satu benda yang selalu kita pergi dan sebagainya. Yang keduanya, setiap rumah kami ni dia ada tempat semayang kami. Maksudnya setiap rumah ada tempat untuk dia nak menunaikan semayang dia dan sebagainya lah, di rumah dia. Dan yang ketiganya, masing-masing kami juga ada gambar Tuhan kami masing-masing. Saya agama Kristian ada gambar Jesus, orang Hindu ada gambar Tuhan dia, orang Buddha ada kepercayaan dia dan sebagainya. Masing-masing ada image Tuhan masing-masing. Dan juga masing-masing ini dia ada satu unsur yang dia guna. Unsur apa? Unsur api. Orang Kristian nyalakan lilin, orang beragama Hindu dia nyalakan minyak tanah dan sebagainya. Agama Buddha pun lebih kurang sama. Masing-masing ada. Jadi walaupun kami ini berbeza dari segi agama, berbeza dari segi kepercayaan, tapi cara kami mengamalkan ataupun ibadah kami ni lebih kurang sama. Di rumah ni kami tengok lebih kurang sama je, tak ada bezanya. Tapi tuan-tuan dan puan, bila saya pergi ke rumah sahabat saya yang beragama Islam, bila saya pergi masuk dalam rumah dia, sebab saya kawan-kawan memang ramailah kawan-kawan Melayu ni, kejiranan saya kan. Jadi kita pergi ke rumah dia selalu, kadang saya tumpang tengok TV di rumah dia dan sebagainya. Bila masuk dalam rumah orang Melayu ni, saya tak nampak mana-mana sudut dalam rumah dia ni satu tempat khusus untuk dia nak semayang. Tak ada. Maknanya satu sudut. Kita dalam rumah ni kita boleh semayang di mana-mana lah. Asalkan tempat tu bersih. Dia tak ada istilah kata mau nak semayang, di sini saja boleh. Ini saja tempat yang suci. Tak ada gitu. Jadi maknanya tak ada satu sudut dalam rumah dia ni yang ditetapkan untuk dia nak semayang di situ. Yang keduanya, saya tak nampak gambar Tuhan dia. Tuhan kawan Melayu ni, orang Islam ni. Gambar Tuhan dia. Tak ada dalam rumah dia. Yang ada apa? Ada gambar dia ada. Gambar mak ayah dia, keluarga dia ada. Tapi gambar Tuhan dia tak ada. Gambar Tuhan tak ada. Yang ketiga apa dia? Orang Melayu juga tak ada menggunakan unsur-unsur api. Maknanya tak ada dalam rumah dia mana-mana sudut ke dia menyalakan minyak lilin ke, minyak tanah ke, untuk persembahan dia apa-apa ke, tak ada. Kecuali apa? Kecuali tak ada api ya.
Kan? Kan tak ada api kena nyala lilin juga lah. Tuan-tuan jangan pula, oh Bro Azli kata, tak boleh. Kan? Bergelapan kita kan. Jadi, bila ada keperluan, maknanya keperluan tu bukannya disandarkan kepada kepercayaan agama tak, kegunaan kita. Kita tak ada api, kita guna lilin lah. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dia mula timbul satu persoalan, pertanyaan dalam hati. Kenapa agama-agama lain ni nampak semuanya lebih kurang sama, tapi Islam ni dia lain terus. Kan? Dia tak ada amalan semayang di rumah, dia tak ada gambar Tuhan dia tak ada menggunakan api-api apa semua, dia lain. Kan? Dan seperkara lagi tuan-tuan dan puan-puan, bila saya mula meningkat dewasa ni, saya mula faham. Mula faham bahawa orang Islam ini rupa-rupanya ada tuntutan dalam agama yang suruh dia ni semayang 1 hari 5 kali. Mewajibkan dia ni semayang 1 hari 5 kali. Tuan-tuan dan puan-puan, di kalangan kami yang bukan beragama Islam ni, kami dituntut untuk semayang, tapi tidak ada kewajipan. Tak ada kewajipan. Kita dituntut semayang. Semayanglah. Semayang ni benda baik kan. Kita dekat dengan Tuhan dan sebagainya. Tapi 1 hari berapa kali? Tak ada tuntutan. Tak ada satu ketetapan. Tak ada. 1 hari kena 5 kali ke, 4 kali ke, 3 kali ke. Kalau tak semayang macam mana? Berdosa tak? Tak ada istilah berdosa. Saya tak pergi ke gereja minggu ni. Tak ada pula istilah berdosa. Padri tu nak bagi tahu saya ke, minggu lepas tak datang, mau berdosa ni. Tak ada benda tu. Ya? Kita dituntut untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, tapi dia tidak ada satu kewajipan. Dan saya mula faham bahawa orang Islam ni 1 hari dia diwajibkan untuk semayang 5 kali 1 hari. Dan bukan setakat diwajibkan semayang saja, Islam juga, rumah ibadah orang Islam, iaitu masjid dan surau ini, mengajak manusia, mengajak penganut dia ni semayang di mana? Di masjid, di surau. Dengan apa? Dengan panggilan azan. Memanggil, panggilan azan ni memanggil penganut dia ni, masuk waktu dah, datang semayang di masjid. Di mana saja karya yang kita berdekatan ni, masjid mengajak penganut dia ni datang semayang di masjid, datang semayang di surau, mengajak manusia hayal soleh, hayal falah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, pada ketika itu saya mula rasa dalam hati saya ni ada sesuatu dengan agama Islam ni. Tapi kita muda lagi, umur 8-9 tahun masa tu kan, 10 tahun. Rasa macam Islam ini ada something. Cumanya kita tak tahu apa dia. Apa keistimewaan dia, kita tak tahu. Kita tahu ada keistimewaan, tapi apa dia keistimewaan tu, kita tak tahu. Sebab kita nampak Islam ni dia lain sikit dari segi ajaran dia. Dan saya bila kita meningkat usia dewasa 9-10 tahun dan sebagainya, kita mula ikut agama, kita mula ada keyakinan pada agama dan sebagainya. Kadang-kadang saya tertanya diri saya, kalau betul agama saya ni agama yang sebenar-benarnya, kenapa agama saya ni dia tidak ada satu kaedah untuk saya ni, mewajibkan saya ni nak mendekatkan diri saya dengan Tuhan saya? Kenapa perlu saya ni seminggu sekali baru pergi gereja? Seminggu sekali baru saya nak dekatkan diri saya dengan Tuhan? Seminggu sekali baru saya nak mendadah tangan ke, berdoa dan sebagainya? Hak lain-lain buat di rumah. Tapi seminggu sekali saja saya ni disuruh pergi ke rumah ibadah saya. Sedangkan orang Islam, 1 hari dia disuruh pergi berapa kali? 5 kali. 1 minggu berapa? 35 kali. Kita baru pergi sekali. Orang Islam dah 35 kali dah disuruh pergi. Itu kalau saya pergi seminggu sekali. Kalau saya lajak 2 minggu sekali, dah jadi 70 kali dah orang Islam pergi ke rumah ibadah dia, masjid surau dia. Kita baru pergi sekali. Jadi dah timbul persoalan. Bukan kita nak merendahkan ke apa ke tak, tapi diri sendiri. Pertanyaan dalam hati, kenapa? Kenapa agama saya ni dia tak juru saya ni untuk dekatkan diri saya dengan Tuhan saya ke, dengan agama, dengan kepercayaan dan sebagainya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, itulah antara persoalan. Antara persoalan saya dulu ni, banyak lagi sebenarnya. Kalau nak cerita ni, pakai tak pergi mana tuan-tuan sampai pukul 10 lagi. Kan? Banyak benda kita nak kongsi. Tapi saya nak bagi tahu antara benda yang paling penting lah. Ini antara benda yang satu yang penting, yang keduanya yang paling awal. Pada usia 8-9 tahun ni. Dan yang keduanya tuan-tuan dan puan-puan, itu apa yang saya nilai dalam kehidupan. Saya mula menilai, buat perbandingan kawan-kawan dan sebagainya. Dan bagaimana pula dalam hati saya sendiri, kepercayaan saya. Macam saya kata tadi, saya pergi gereja, saya mula keyakinan dan sebagainya. Sebenarnya sebelum saya meningkat usia 9-10 tahun ni, ada satu peristiwa yang berlaku. Saya gereja ni dia ada buat satu majlis, satu program
daripada pagi sampai ke petang. Dan sebelah malamnya dia buat tayangan filem Jesus of Nazareth. Jadi Jesus of Nazareth ni, filem ni sebenarnya dalam YouTube ada. Nak tengok boleh lah. Cuma kita jangan percaya lah. Sebab itu ikut kepercayaan dia ni. Dia menceritakan tentang kelahiran Jesus sehinggalah mati disalib sebelum diangkat ke langit ikut kepercayaan orang Kristian. Dan saya ni, filem yang saya tengok ni 47 tahun lepas. Umur saya 8 tahun masa tu. Saya duduk dengan mak ayah saya, abang-abang saya ni duduk di tempat lain. Dan sambil menonton filem tersebut, saya pun sambil buat kerja saya. Main lah, sambil main. Filem panjang, 4-5 jam panjangnya. Cumanya nak ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala ketika saya kejap saya tengok, saya main kejap saya tengok, saya main kan. Tapi nak ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala bila waktu saya mengangkat kepala nak tengok layar besar dalam gereja tu, big screen tu, dalam filem tersebut saya nampak gambar Jesus sedang berdoa. Tiba-tiba saya nampak gambar Jesus sedang berdoa. Macam gini lah. Macam kita doa, tapi angkat tangannya angkat tinggi gini, sedang berdoa. Dan apabila saya nampak gambar Jesus sedang berdoa, tiba-tiba dia datang satu persoalan hati saya. Aku berdoa kepada engkau sebagai Tuhan, sekarang engkau sedang berdoa kepada siapa? Orang Kristian percaya Jesus ni Tuhan. Dalam apa saja urusan, kami ni dididik, dipupuk dalam kepercayaan agama Kristian ini, Jesus is God. Dan dia ada konsep kepercayaan Trinity. God the Father, the Son, the Holy Spirit. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Semua ini berkait dengan Jesus. Dalam doa kita baca, pembuka doa, akhir doa, semua kena sebut nama Jesus. Jadi orang Kristian dia memang percaya Jesus ni sebagai Tuhan. Saya tak kisah pokok kita ada kejiranan di sini. Mungkin ada yang kata kita tak boleh persoal benda tu. Tak apa, itu hak masing-masing. Cuma saya cerita dari sisi saya lah. Dari sisi saya ni, bila saya nampak gambar Jesus sedang berdoa, tiba-tiba dia datang satu persoalan. Pertanyaan dalam hati saya, pada siapa Jesus sedang berdoa? Dan pada ketika itu tuan-tuan dan puan, dalam hati saya ni mula terdetik bahawa adanya satu kuasa yang lebih besar daripada Jesus itu sendiri. Cumanya saya tak tahu kuasa apa. Tapi kalau kita tanya orang Kristian akan jawab, Jesus sedang berdoa kepada bapa dia. Praying to the Father. Dan kalau kita tanya Father tu nama apa? Apa nama bapa? Nama bapa juga Jesus. Sebab dia percaya Trinity. Tuhan asalnya adalah Jesus. Kemudian turun sebahagian jadi manusia. Panjanglah cerita tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya tak mau nak masuk ke dalam perbincangan itu. Sebabnya yang pertama, macam mana saya jelaskan pada tuan-tuan dan puan-puan tak akan faham benda itu. Tak akan faham. Seperti mana saya pun tak boleh nak faham benda itu. Kita tak boleh nak hadap benda itu. Sebab cara kita ni berbeza. Cara kita dalam Islam ini, apa saja yang kita bercakap berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan Nabi, berkaitan dengan agama, dia kena ada rujukan. Dia kena ada sumber. Kita tak boleh cakap ikut perasaan, tak boleh. Saya rasa gini, saya rasa gitu, tak boleh. Dia kena ada something. Kita kena proof benda tu. Sebab itu Islam agama yang terjamin. Agama terjamin. Dia mana-mana kita pergi. Bila kita beragama Islam, contoh kalau kita pergi ke Tokyo, Jepun, kita jumpa masjid, kita masuk, kita semayang je dalam masjid. Cara kita semayang sama macam mana orang Jepun semayang. Kalau sini Zuhur 4 rakaat, sana pun Zuhur 4 rakaat juga. Tak ada pula sana Jepun lain sikit. Dia sebab dia orang rajin kerja kan, tak ada lama-lama, 2 cukup. Tak ada. Dia tetap 4 juga. Kalau kita puasa, macam mana kaedah kita ukur waktu puasa tu? Masuknya waktu puasa dan sebagainya. Macam mana kita ukur kaedah tu? Mana-mana negeri pun sama, mana-mana negara pun sama. Beza apa dia? Sama ada kamu ni matahari naik pukul berapa, turun pukul berapa, beza itu beza. Berapa lama kita nak kena puasa? Ada setengah negara ni puasa dekat 16 jam, 18 jam. Kita mungkin dalam 12-13 jam. Tapi tak ada pula orang Islam sana komplain, oh tak adil. Mana boleh gitu? Kita pun nak puasa pendek juga. Ada orang kata begitu? Tak ada. Sebab apa? Sebab itu ketetapan. Itu sumber dia. Dan sumber itu bercakap satu suara, satu dunia. Mana kita pergi pun. Tapi di kalangan masyarakat lain ni dia dari segi sumber itu dia kurang. Dia lemah. Dan walaupun dia ada sumber, dia ada pula pandangan berbeza.
Sebab tu tuan-tuan dan puan, kalau ikutkan di kalangan agama-agama ni, kalau kita ambil agama utama Malaysia, 5 agama utama Malaysia, Islam, Hindu, Kristian, Buddha, agama Sikh. 5 agama utama ni, tak ada satu agama pun sebenarnya dalam kepercayaan dia, dalam kitab dia yang membenarkan arak diambil oleh penganut dia. Tak ada satu agama pun. Maknanya semua agama melarang penganut dia ni minum arak. Melalui dia punya dia punya kitab, kepercayaan dan sebagainya. Tapi yang kuat kuasakan siapa dia? Yang menguat kuasakan Islam lah. Kan? Islam menguat kuasakan benda tu. Hak lain tak boleh nak kuat kuasa. Pasal apa? Sebab dia main pandangan lain. Sekejap orang ni kata gini, tak apa, kita minum sikit je, sikit bukan mabuk. Yalah betul, satu titik mabuk lah. Tak. Kan? Satu titik kita nak rasa dia, rasa macam mana? Tak mabuk. Kan? Tapi masalahnya, boleh berhenti ke dengan satu titik tu? Itu persoalan. Dah kena satu titik, boleh berhenti ke situ? Boleh berhenti, tak apa. Jadi, di kalangan non-Muslim dia gitu. Jadi tuan-tuan dan puan, saya dulu ni persoalan pada siapa Jesus sedang berdoa. Dan persoalan ini sebenarnya tuan-tuan dan puan, terbukullah hati saya ni sampai saya umur 23 tahun. 23 tahun baru terjawab. Apabila saya ni sebenarnya berada di persimpangan. Nak masuk Islam, tak mau masuk Islam. Ada dua persimpangan. Masa tu dah tahu dah sikit tentang Islam ni. Tapi nak buat keputusan. Berat nak buat keputusan. Sebab apa? Masa tu saya aktif dengan gerak kerja remaja di gereja. Umur 23 tahun. Saya mula aktif di gereja ni umur saya 15 tahun. Dia panggil Youth Fellowship dengan para remaja. Kita aktif dengan para remaja. Kita aktif dengan semualah dengan urusan gereja dan sebagainya. Banyak aktiviti saya sampai pegang jawatan presiden dan sebagainya. Jadi dia datang satu situasi di mana keluarga saya ni semua orang kenal belaka dah, mak ayah semua. Dan pada ketika juga ada peristiwa berlaku di mana abang saya ni memeluk agama Islam pada tahun 1990. Dia memeluk agama Islam dulu daripada saya. Dan saya menentang. Saya menentang sungguh-sungguh dia ni. Saya kata kamu telah mencemarkan nama baik keluarga ni. Aku susah-susah bina nama baik keluarga di gereja, kamu senang-senang masuk Islam. Dulu lah, tahun 1990. Tapi ditakdirkan pada saya ni, tahun 1994, untuk saya pula untuk mengucapkan kalimah syahadah, apabila saya berada di persimpangan, macam saya kata tadi, nak masuk Islam, tak mau masuk Islam, nak jaga hati, itu gini dan sebagainya. Tapi akhirnya saya tanya kat diri saya sendiri. Saya tak mau ikut siapa-siapa dah, saya tak mau dengar apa dah. Okay, tentang Islam, saya dah tahu banyak benda dah. Agama saya pun saya nak jaga dan sebagainya. Akhirnya saya berada di tengah-tengah. Saya kata kat diri saya sekarang ni, saya tanya kat diri saya, ada tak apa-apa peristiwa yang pernah berlaku dalam hidup saya ni yang menimbulkan kecurigaan pada saya? Maknanya saya ada kecurigaan dalam perkara-perkara tertentu berkaitan dengan agama. Kita lupa dah tuan-tuan dan puan. Benda yang berlaku umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, apa-apa yang tadi saya cerita tu, benda tu semua lupa dah. Masa umur 23 tu, saya tak ingat dah benda tu semua. Tapi di waktu saya mula bertanya kat diri saya, ada ataupun tidak peristiwa-peristiwa yang meragukan ini berlaku, sebab saya nak ada satu keyakinan sebelum saya nak memilih ni. Kalau saya nak kekal agama Islam, saya nak betul-betul kekal agama Kristian. Kalau saya nak kekal agama Kristian, saya nak betul-betul nak meyakini agama Kristian. Dan kalau saya nak masuk Islam, saya nak pastikan saya betul-betul memilih jalan yang sebenarnya. Kita tak mau satu sini, satu sana dan sebagainya. Dan ketika itu tuan-tuan dan puan, datangnya pada saya ni ingatan. Allah SWT datangkan ingatan saya ni apa yang berlaku pada usia saya 8 tahun. Dan di waktu saya bertanya-tanya kat diri saya ni, tiba-tiba saya teringat pada usia saya 8 tahun ini, saya pernah ada persoalan pada siapa Jesus sedang berdoa. Dan apa yang persoalan yang saya ada tu terjawab oleh seorang ustaz yang mengajar saya tentang agama Islam. Bila saya ada sesi dengan dia, ingin tahu tentang Islam dan sebagainya, panjang cerita lah tuan-tuan, saya pendekkan lah. Jadi saya berjumpa dengan dia, ada dia cerita kat saya tentang Islam. Masa tu pun saya tak teringat lagi apa yang berlaku umur 8 tahun tu. Cuma saya ambil maklum. Tapi bila saya tanya kat diri saya, benda ni datang dalam ingatan saya, tiba-tiba saya teringat apa yang ustaz tu cerita kat saya, perihal Nabi Isa AS. Bahawa Nabi Isa AS ni adalah seorang manusia biasa. Seorang Nabi, ulul azmi,
yang mana bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Isa AS ini bukan dikaitkan, adalah orang yang sama yang dipanggil Jesus oleh orang Kristian. Orang yang sama, istilah nama berbeza tapi orang yang sama. Jadi baru saya tersedar, rupanya dulu ni persoalan tentang ketuhanan yang pernah saya ada pada siapa Jesus sedang berdoa, benda tu terjawab pada usia saya 23 tahun. Dan itu sebenarnya yang mendorong saya ni untuk memeluk agama Islam. Sebenarnya ada peristiwa lain lagi. Apa yang saya cerita ni sebenarnya hanya baru 1/4 saja. Dan saya cuma cerita sisi yang comel dalam pasal Islam ni. Belum ada lagi sisi yang saya lalui, sisi yang mencabar tentang orang Islam sehingga saya membenci Islam. Dan saya sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan berhasrat pada ketika itu, sebelum saya buat keputusan ini, kalau saya kata saya berada di persimpangan, saya berhasrat sebenarnya nak bawa seorang gadis Melayu ni untuk masuk agama Kristian. Saya berkawan dengan dia selama 5 tahun. Itu yang pergi jumpa ustaz tu, nak tahu lebih lanjut tentang Islam. Sebenarnya nak bawa dia ni nak masuk agama Kristian sebenarnya. Lepas tu pergi jumpa ustaz apa semua. Dan bila ustaz tu cerita pasal Islam, tiba-tiba kita berada di tengah-tengah ni. Macam mana ni? Nampak Islam ni nampak macam ada kebenaran Islam ni. Maka tanya kat diri saya sendiri pada ketika itu. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kesimpulan dia. Banyak bunyi dah ni. Kesimpulan dia. Kesimpulan dia tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kami cuba sampaikan melalui perkongsian ini, melalui cerita ini. Yang satunya, macam mana kami melalui kehidupan satu ketika dulu. Dan apa yang menyebabkan kami ini memeluk agama Islam dan sebagainya. Kesimpulan tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kami nak sampaikan, di kalangan masyarakat bukan Islam, kami percaya, di kalangan masyarakat bukan Islam ni, sebenarnya ramai di kalangan mereka ni ada banyak persoalan, pertanyaan. Sebab dia hidup di keliling kita. Hari-hari dia dengar azan. Hari-hari dia dengar kuliah. Hari-hari dia dengar. Tuan-tuan dan puan-puan, jauh di sudut hati dia tu, sikit sebanyak mesti akan ada benda yang tercuit, orang kata, dalam hati dia ni. Mesti ada benda tercuit. Cumanya tuan-tuan dan puan-puan, dia segan nak cerita dengan kita ni. Dia malu nak cerita. Sebab dia ada kepercayaan, dia ada keluarga, dia nak tanggung dan sebagainya. Tiba-tiba nak masuk Islam. Dia tercuit benda tu. Ada rasa something, tapi cuma dia tak tahu apa dia. Yang tahu siapa dia? Yang tahu kita lah. Tapi malangnya tuan-tuan dan puan-puan, kita ni jarang mendekati dia. Kita jarang ambil peduli tentang dia. Kadang-kadang dalam kejiranan kita, sahabat saya kata, Pak Cik, ayah kepada ayah mertua kepada Amin Tan lah. Ayah mana? Minta maaf, silap target. Sini lah. Ayah mertua dah. Saya lupa dah. Jumpa tu entah berapa tahun lepas lah. Saya pun tak apa nak ingat. Beritahu kat Amin tadi, saya pun tak apa nak ingat ada ayah mertua. Nanti suruh ayah mertua tegur saya kata. Jadi, apa dia? Kita tak tahu. Di kalangan mereka ni, dia ada banyak pertanyaan, persoalan. Dia ingin tahu. Saya baru ni, bila Amin ni, dia pusing nak tunjuk surau ni, dia bawa lagi rumah. Rumah ayah mertua ni. Dia kakaknya di sini kan, kakak ipar dia. Jadi saya bila keluar simpang tu, saya kata kat Amin, Amin, tengok kiri kanan ni, ada banyak kok rumah orang bukan Islam ni. Ada rumah orang Cina, ada rumah orang India kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini kejiranan kita. Apa peranan dan tanggungjawab kita terhadap mereka? Kita tahu banyak benda tentang Islam. Kita tahu Islam agama yang mulia. Kita tahu Islam ni bawa rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Macam mana kita nak sampaikan rahmat ini pada mereka? Bukan nak suruh dia masuk Islam tak. Dia nak masuk Islam, itu hak dia lah. Tapi kita kena cerminkan Islam itu pada dia. Sekarang ni, zaman sekarang tuan-tuan dan puan-puan, adalah zaman di mana kadang-kadang kita tak mampu nak menghalang perkara-perkara yang tidak baik tentang agama Islam. Yang mana sentiasa berpusing, merata. Kalau buka dalam media sosial ni macam-macam. Dan sejak ke belakang ini, saya baru ni di surau Lorong 3, Kampung Limbung, di Paka. Ada seorang sahabat duduk dengan saya, dia kata, Bro Azli datang nak laksanakan tanggungjawab dakwah, terutamanya kepada masyarakat non-Muslim. Tapi kita berada dalam satu situasi persekitaran yang tak berapa sihat. Di mana kita kadang-kadang ni, non-Muslim ni dia berasa kecil hati apabila banyak disentuh tentang perihal dia ni, tentang bangsa dia, tentang agama dia. Jadi dia ni, bila dia rasa tak seronok ni, dia jauh dengan Islam. Dia rasa tak ubah kemar sebab yang cakap tu adalah orang Islam. Dia rasa macam
Dia ni dijauhkan. Tuan-tuan dan puan, dia mendengar benda ni daripada mana? Daripada media. Daripada entah negeri mana. Jauh ni. Tapi didekatkan melalui handphone dan sebagainya. Tapi kita yang mana Islam kita ni, yang mana kita tak pernah pun bersangka begitu dengan dia. Kita tak pernah pun menganggap dia tu macam tu. Tapi kita jarang mendekatkan diri kita pada dia. Jadi dia tak nampak kita ni. Yang dia nampak apa? Nuh hak jauh tu. Sebab apa? Sebab yang dekat ni tak pernah pun kita ni ambil peduli tentang dia. Jadi itu salah satu sebabnya tuan-tuan dan puan, kami adakan program ni sebenarnya macam saya kata awal. Jadi kita nak mengajak umat Islam ni, dia ada satu jiwa yang besar. Macam mana kita ni boleh berperanan dalam melaksanakan tanggungjawab dakwah ni. Apa peranan yang kita boleh ambil? Macam mana kita ni nak dekati dia? Sekurang-kurangnya kita nak hadirkan Islam ini depan dia ni. Aku ni orang Islam, aku ni saya orang Islam, saya terima baik kamu dalam kehidupan kita, dalam majmuk kita dan sebagainya. Kita tak ada pun persengketaan ke, kita tak ada pun kebencian ke. Sebab Islam itu sendiri adalah rahmatan lil alamin. Islam membawa rahmat untuk seluruh alam, bukan hanya untuk orang Islam saja. Bukan hanya untuk orang manusia saja. Islam bawa rahmat untuk haiwan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Seluruh alam semesta. Besar sebenarnya nikmat Islam ni. Tapi kadang-kadang kita sempitkan hanya untuk di kalangan kita sahaja. Sebab tu tuan-tuan dan puan, apa yang kami nak mengajak ni, kita nak mengajak orang Islam kita ni, jadikanlah, kalau bolehlah ini sebagai cadangan. Kalau tuan-tuan ada yang lebih baik, boleh. Jadikanlah hari-hari kebesaran Islam ni. Kita baru sambut awal Muharram. Jadikan hari-hari kebesaran Islam sebagai hari-hari kita nak mendekati masyarakat yang bukan Islam ni. Belilah hadiah 5 rial ke 10 rial ke, buah kurma ke apa-apa ke. Sambil-sambil kita ni ziarah dia ke, bagi pada dia kata ni, kami ni, kita orang Islam ni baru sambut awal Muharram. Kita nak kongsi sedikitlah keberkatan awal Muharram ni kita bawa sikit. Kalau kita kejiranan kita ni sebelah menyebelah ni, hak yang non-Muslim ni, kita masaklah bagi kat dia sikit. Kan? Masak apa semua. Bagi kat dia sikit, kata ni kita sambut Mauludi Rasul. Kita sambut ni, bersempena Mauludi Rasul ni, saya buat bagilah sikit makan. Kan? Kita kongsi. Kita bercerita sikit sebanyak pada dia ni. Perkenalkan adanya awal Muharram, adanya Rabiul Awal. Kenapa? Hari apa yang kita nak memperingati sebenarnya? Kelahiran Nabi SAW. Awal Muharram ini adalah bulan hijrah. Dan non-Muslim dia tak tahu benda tu. Banyak orang tak tahu. Tuan-tuan dan puan, kita sambut Hari Raya Korban. Kan? Hari Raya Korban. Sebenarnya tuan-tuan kita tanya orang non-Muslim ni, apa yang dia faham tentang Hari Raya Korban? Apa yang dia faham? Yang dia faham apa dia? Yang dia faham kita ni sembelih haiwan. Kemudian bila kita dah sembelih dah, haiwan tu dalam nak mati ni, kita pun lawa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita seolah-olah gembira dengan penyembelihan kita, dan kita suka, seronok kita tengok haiwan tu mati. Dia punya persepsi. Sebab apa? Sebab kita buat gitu. Sebaliknya apa? Adakah kita saja-saja pergi sembelih? Tak ada. Dia ada satu kisah agung, peristiwa agung yang berlaku zaman Nabi Ibrahim AS dan juga anaknya. Dan itu juga ada satu teguran Allah Subhanahu Wa Taala pada siapa? Pada Nabi Ibrahim. Sebab apa? Sebab Nabi Ibrahim masa tu dah menyayangi, mengasihi anak ni lebih daripada segala-galanya. Maka Allah kata apa? Kena letak Allah dulu dalam apa urusan sekalipun. Sebab Allah yang mendatangkan semua tu. Maka Allah tegur Nabi Ibrahim tu, sebab tu berlakunya peristiwa nak menyembelih anak Nabi Ibrahim ni. Dan kemudian ditukar. Dan kita hari ni disuruh korban apa? Apa benda yang kita korbankan? Benda yang paling kita sayang? Piti lah. Antara benda lah. Kan? Hari ni nak masuk korban antara perempuan. Saya tak tahu sini satu bahagian berapa. Kalau kat Pulau Pinang ni, antara 800-900 ringgit. Satu bahagian. Tuan-tuan dan puan, kita semua tahu keadaan hidup kita ni macam mana. Tiba-tiba dalam Islam kata, kalau kamu buat korban ni, diampunkan dosa itu, dan kita ni dianjurkan. Setiap tahun paling kurang pun buatlah satu bahagian. Tak boleh buat satu bahagian lembu, buatlah seekor kambing. Seekor kambing kat tempat saya 750, 800, lebih kurang juga. Kita nak kena keluar duit setiap tahun. Tuan-tuan dan puan, bukanlah satu benda yang mudah. Tapi Islam menganjur kita ni untuk berkorban. Itulah kita kata kasih sayang ni. Kita nak tunjuk kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kasih sayang kita lebih tinggi pada apa yang Allah suruh. Maka duit ni tak nak apa kita. Gitu je. Tapi tuan-tuan, non-Muslim, dia tak faham benda tu. Dia tak tahu benda tu. Yang dia tahu kita sembelih haiwan dan sebagainya. Dan dia tahu tak kaedah kita sembelih tu macam mana. Pisau kena tajam dan sebagainya. Kita kena pastikan 3 orak tu putus dan sebagainya. Dan kenapa orak-orak ni kena putus dan sebagainya. Tuan-tuan, dia tak tahu. Dia tak ada kaedah-kaedah tu apa semua. Dia tak ada. Jadi kita kadang-kadang tuan-tuan banyak perkara sebenarnya terselindung. Non-Muslim dia tak faham, dia tak tahu. Bukanlah saya kata hari ni duduk depan jiran kita ni berceramah, semua nak cerita kat dia. Tak. Kita pun tak mampu buat gitu. Kan? Tapi cuma kita macam kata tadi, ambillah hari-hari kebesaran tertentu, kita ziarah dia, ambil tahu tentang dia. Mungkin kita tengok dia sedang siram pokok, kan? Seorang isteri mungkin, kita tak tahu kot suami dia sakit ke, ada anak dia bermasalah ke. Kita orang Islam ada ibu tunggal, non-Muslim pun ada ibu tunggal. Kita orang Islam ada orang susah, dia pun ada orang susah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita nak mengajak umat Islam kita ni lebih prihatin, mendekati mereka. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan, mereka jujur dan mereka ingin tahu pastinya apa yang ada terbuku dalam hati dia ni, dia akan menceritakan kepada kita. Itulah caranya kita nak bina hubungan dengan dia. Tapi kalau kita ada sains-sains kita yang rapat dengan kita, sahabat-sahabat yang rapat dengan kita, kita boleh bertepuk tampar dengan dia. Duduklah dengan dia, sembanglah pasal agama. Cerita kat dia sikit. Saya baru ni entah di masjid mana, saya lupa dah. Ada seorang jemaah ni, dia kata kat saya di sini ya, dekat-dekat sini kot. Apa? Surau Al-Ansar, Taman Melati ya. Semalam, subuh semalam ni. Ada seorang hamba Allah tu, dia kata dia sedang berdakwah pada seorang ni lama dah. Dan dia kata dia hampir give up dah. Dia kata saya rasa mesti saya give up, malas kata. Saya dah cerita semua dah kat dia masih tak boleh lagi. Saya rasa nak give up, saya nak berhenti. Dia tanya saya, patut ke saya berhenti? Saya kata tak patut. Kita berhenti dalam dua keadaan saja. Satu, kita mati atau dia mati. Kita meninggal, kita berhenti ya, memang tak boleh buat apa. Ataupun dia meninggal, maknanya kita cari orang lain. Kerja tak berhenti, cuma kita tukar pada orang lain. Kita cuma sampaikan tuan-tuan dan puan-puan, kita duduk dengan dia. Lepas tu dia tanya saya, boleh tak kalau kita nak berkeras dengan dia? Sebab kadang-kadang kita jadi boring kan, cerita-cerita masih tak mau kita berkeras. Saya tanya dia, nak berkeras macam mana? Kita nak kata kepada dia, mu ni akan masuk neraka gini. Saya kata, sabar. Tak payah ada. Cerita slow-slow. Tanya dia, dalam kepercayaan dia, ada neraka ke dalam kepercayaan dia? Dalam kepercayaan neraka dia macam mana? Kita berlembut, hikmah. Dalam kita ni menyampaikan berhikmah. Kena sabar banyak. Tuan-tuan dan puan-puan, sedap saya cerita ni. Tapi itulah, masa bersingkat. Satulah ni last saya cerita. Sebagai pengetahuan sikit. Dakwah tuan-tuan dan puan-puan, satu perjalanan yang bergantung pada situasi dan keadaan. Bukan saya pandai, bukan saya hebat, tapi saya bersyukur sangat-sangat Allah bagi peluang pada saya. Peluang pada saya ni melalui proses ini. Yang mana dalam usaha dakwah pengislaman ini, ada orang yang saya Islamkan dengan dakwah selama 16 tahun. 16 tahun. Kita bercerita dengan dia. Sampailah dia satu hari, dia marah kat saya. Dia kata, kalau kamu nak cerita pasal Islam, jangan datang jumpa saya. Sampai macam tu. Kita pun tarik handbrake. Jumpa tak sembang dah pasal Islam. Seminggu, 2 minggu tak sembang dah. Lepas tu, masuk balik slow-slow. Ambil masa 16 tahun. Akhirnya, Alhamdulillah. Kalau saya putus asa, habis. Tapi bukanlah kalau kita kata, kalau ditakdirkan dia masuk Islam juga, mungkin di tangan orang lain. Tapi bukan kita. Rugi tak kalau kita tak dapat benda tu. Rugi. Kita dah buat kerja dah separuh jalan, lepas tu kita tinggal. Lepas tu dia masuk Islam dengan orang lain. Rugi ya. Tapi kita tetap dapat pahala separuh apa yang kita buat. Cuma yang tuan-tuan dan puan, kita jangan tinggal benda tu. 16 tahun, Alhamdulillah. Sepasang suami isteri memeluk agama Islam. Saya juga ada pengalaman duduk berdepan dengan orang ni 8 jam. 8 jam ni bercerita. Sebab apa? Dia ada banyak persepsi dalam Islam. Satu-satu dia lontar pada saya. Saya tempis, saya jelaskan. Sampailah ke penghujungnya. Saya di Sabah masa tu, di pedalaman Sabah. Lepas maghrib pukul 6.30. Sana Sabah 1 jam awal masuk maghrib ni. Sampai pukul 1.30 pagi. Kita nak tidur dah 1.30 pagi. Masih lagi. Duk bercerita kan, bagi dia kefahaman. Islam ni gini. Dan dia ada banyak persepsi dalam kepala dia. Kita tempis satu.
Sampailah akhirnya, alhamdulillah, sepasang suami isteri memeluk agama Islam. Dan kalau tuan-tuan tanya saya, dalam sejarah saya ni, yang paling cepat, tak sampai 5 minit. Bukan hebat saya sebenarnya. Kenapa ada yang lama, ada yang panjang kita berbicara, ada yang 5 minit, tak sampai 5 minit. Semuanya ada sebab. Yang 8 jam ni, dia banyak persepsi. Kita kena hurai satu bagi dia faham. Yang 5 minit ni, 99% pasal Islam dia tahu dah. Ada sikit je lagi yang dia tak jumpa lagi orang yang boleh cerita kat dia dan menjelaskan pada dia. Allah takdirkan saya berjumpa dengan dia melalui telefon, melalui social media, Facebook. Kenal melalui Facebook, kita tengok dia punya posting Islam, tapi dia ni bukan Islam. Maka saya hubungi dia, saya tanya dia, telefon dia. Mula saya tanya, dia kata dia tak perlu apa-apa bantuan. Kali kedua saya kata, saya tak puas hati, saya kata kamu punya posting ni macam kamu ni orang Islam, tapi kamu bukan Islam. Saya kalau boleh nak bercakap dengan kamu, saya nak tahu apa masalah sekiranya ada. Maka dia bagi nombor telefon, saya pun telefon dia. Seorang wanita, seorang model daripada Keningau, Sabah. Sekarang ni masa tu berada di Kuala Lumpur. Jadi saya pun hubungi dia. Dia cerita kat saya, dia tahu banyak benda dah pasal Islam. Dia dah bersedia dah nak masuk Islam. Cuma ada beberapa, ada 3 benda. Satu, tentang keluarga. Masuk Islam, hubungan dan sebagainya. Kemudian nak masuk Islam di mana, nak belajar di mana, dia tak tahu. Maka saya kata dekat dia, kalau saya boleh selesai 3 benda ni, kamu bersedia ke nak mengucap kalimah syahadah? Dia kata dia bersedia. Saya pun alhamdulillah. Selesai 3 benda tu, kita jelaskan pada dia. Saya pun tanya dia faham ataupun tidak. Dia kata faham. Saya tanya dia, kamu bersedia nak masuk Islam? Nangis dia dalam telefon. Kemudian saya ajar dia untuk mengucapkan kalimah syahadah. 1 minggu, saya daripada Pulau Pinang pergi ke Kuala Lumpur, berjumpa dengan dia untuk buat pendaftaran dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, kita tak tahu siapa di keliling kita ni, dalam hati dia ni, sedang menanti-nanti kita. Kita tak tahu. Mungkin ada orang nak menolak kita, ya. Kita tak rugi. Kita tetap dapat pahala sebab kita dah berusaha. Tapi kalau yang menanti-nanti kita tak datang ni, tuan-tuan dan puan, tak ada satu manusia yang dengan rela hati yang sanggup nak masuk neraka jahanam. Tak ada. Tak ada. Kalau dia tahu macam mana keadaan neraka jahanam, kalau dia seperti mana Islam menceritakan, kalau dalam kitab dia menceritakan benda tu, tuan-tuan dan puan, tak ada satu manusia yang dengan rela hati dia nak masuk neraka jahanam. Kita cuma takut satu je. Bila dia sedang berada di pintu, nak disumbat masuk ke dalam ni, takut-takut dia akan pusing benda tu balik pada kita. Saya dulu ni, jiran ni, ramai orang Islam ni. Kuliah ni selalu ada. Saya dengar benda tu. Tapi saya malu. Tak ada pula orang Islam ni macam ceritakan pasal Islam pada saya. Saya ada orang juga tanya saya, dia malas nak pergi dakwah. Dia kata apa? Kita sekarang ni teknologi moden. Tak tahu pasal Islam, boleh je masuk website. Tuan-tuan, apa yang kita sampaikan melalui bersemuka ni, dengan apa yang dia baca ni berbeza. Kita jumpa dia, kita ada prihatin kita ada empati kita dan sebagainya. Kalau kita baca-baca ni benda yang lain. Boleh baca, ambil pengetahuan. Tapi kita juga kena melaksanakan tanggungjawab. Tuan-tuan dan puan, saya mohon kemaafan lah. Bukan saya nak balik awal, tapi saya takut tuan-tuan. Sekali lagi ada urusan-urusan lain. Saya rasa setakat ini saja. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita jumpa di waktu yang lain. Sekali lagi tuan-tuan dan puan, hadirnya kami ini adalah untuk mengajak kita semua ni melaksanakan tanggungjawab. Jadikanlah kita kena ada kreativiti. Saya masa datang tadi tu saya ada fikir apa benda kreativiti, sebab saya tengok ada ramai juga non-Muslim ni. Betul, kita bulan puasa kan, tak lama lagi insya-Allah, dalam beberapa bulan kita sama puasa. Ada buat bubuk lambu kat sini. Ada buat lambu. Bubuk lambu ni tuan-tuan dan puan, satu benda yang sinonim dengan masyarakat Islam datang bulan puasa, betul tak? Tapi kita susah nak bagi pada non-Muslim. Kenapa susah? Bukan kita tak mau bagi, tapi ramuan dia tu. Kita ada daging dan sebagainya kan. Cuba 1 hari saja dalam bulan puasa kita buat ni juga untuk meraihkan mereka. Kita buat something vegetarian ke, contoh vegetarian ke ataupun bubuk ayam ke, untuk 1 hari saja. Dan kita meraihkan mereka, kita bagi kepada semua. Walaupun dia ni minoriti, ada beberapa kerat saja dia ni tak apa. Dan kita nak buat, nak meraihkan untuk dia ni, kita nak dia rasa benda tu. Tuan-tuan dan puan, luar biasa sebenarnya kalau kita cuba buat. Kalau kita cuba buat untuk kita, saya alhamdulillah pernah dapat result tu. Walaupun betul, bukan kata ramai masuk Islam tak, tapi sekurang-kurangnya dia nampak keindahan Islam. Itu yang lebih penting.
Nak masuk Islam dia, kita berdoa Allah Subhanahu Wa Taala perbuka pintu hati dia, permudahkan bagi dia. Baik tuan-tuan dan puan, sekali lagi saya mohon kemaafan atas masa terlanjur masa, dan saya sekali lagi ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh staf kepimpinan Surau Ar-Raudah atas peluang diberikan pada kami untuk sama-sama tuan-tuan dan puan pada malam pagi ini. Juga terima kasih kepada Jaid atas segala sokongan telah diberikan kepada kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan memberi manfaat kepada kita semua. Saya juga mohon tuan-tuan dan puan untuk doa perjalanan saya balik ke Pulau Pinang. Selepas ni balik terus lah. Balik terus ke Pulau Pinang, insya-Allah. Mudah-mudahan ada rezeki yang lain, kita datang jumpa di waktu yang lain, insya-Allah. Kalau ada jemputan dan sebagainya, insya-Allah. Jadi terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan memberi manfaat. Saya lupa dua perkara tuan-tuan. Yang pertama tentang buku ini. Ini adalah buku yang ketiga kami. Saya hari ini datang jumpa tuan-tuan dan puan, bercerita perihal saya sikit. Tuan-tuan dapat sejak 2003 kami mula membukukan kisah-kisah perjalanan hijrah. Sejak 2003, alhamdulillah ini kami lengkapkan pada tahun 2025. Kami cetak pada tahun ini. Dan ini adalah buku terbaru kami. Ada kisah sahabat saya menantu kepada Tuan Haji kita ni, Saudara Amin Tan, merakamkan kisah perjalanan hijrah dia. Semuanya ada 6 kisah. Ada seorang sahabat saya buta, OKU buta, yang memeluk agama Islam pada usia 17 tahun. OKU buta, tapi memeluk agama Islam. Apa yang menyebabkan dia memeluk agama Islam? Kisah dia ada dalam ni. Ada seorang Nepal, daripada Nepal datang sini nak bekerja, tapi berjumpa dengan bertemu dengan agama Islam, memeluk agama Islam juga. Ada kisah. Saya tak mahu nak huraikan banyak. Sangat menarik. Dan buku ini sebenarnya ditulis oleh isteri saya sendiri. Isteri yang saya kata tadi, yang saya nak Kristiankan dulu ni, alhamdulillah saya memeluk agama Islam, berkahwin dengan dia, dan dialah menjadi penulis buku. Dah 3 buku dah, sekarang ni sedang menulis buku yang keempat. Sekiranya tuan-tuan berhajat untuk dapatkan buku ni, saya bukanlah nak mengangkat buku ni. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, tak rugi. Tak rugi kalau tuan-tuan laburkan sikit untuk dapatkan ilmu daripada buku ni. Kami tak jual di mana-mana, hanya melalui program ini saja. Dan kami cetak ni pun terhad. Kita hanya mampu cetak untuk siri yang ketiga saja. 1 dengan 2 ni kita tak mampu nak cetak. Sebab PT banyak. Jadi sekarang ni menulis buku yang keempat. Tahun depan kalau insya-Allah kalau kami datang balik, buku 3 ni mungkin tak ada dah. Kita akan guna buku yang keempat pula. Jadi sekiranya tuan-tuan berhajat untuk dapatkan, bolehlah dapatkan buku ni dengan harga RM25. Tak bawa PT tak apa, dalam ni ada QR code, belakang ni ada QR code, tuan-tuan boleh scan. Kalau handphone tak bawa, nak scan di rumah pun boleh, tak ada masalah. Bawa balik scan di rumah. Yang penting tuan-tuan tolong scan. Sebab kita ni perlu kumpul semula dana ni untuk buku yang keempat kita. Kalau tuan-tuan lupa, kami pun penat jugalah. Jadi mudah-mudahan boleh dapatkan buku ni. Yang keduanya, dengan kebenaran surau memberi ruang peluang kepada kami untuk membuat sedikit kutipan dana. Kami tidak ada sumber dana yang tetap daripada mana-mana pihak, banyak bergantung dari program yang kami anjurkan ini. Mudah-mudahan apa sikit sebanyak yang tuan-tuan sumbangkan itu pastinya akan banyak membantu usaha-usaha kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berlipat kali ganda apa yang tuan-tuan sumbangkan itu, insya-Allah. Jadi sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberi manfaat kepada kita semua. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.